Programmer pertama dunia adalah perempuan, Ada Lovelace. Anak perempuan kepada penyair Lord Byron diiktiraf sebagai komputer pertama di dunia kerana hasil kerjanya ke atas analytical engine ciptaan Charles Babbage pada 1840-an. Dia tulis algoritma pertama untuk mesin kaedah kira nombor bernuli dan jangkaan potensi mesin itu cipta muzik, seni ataupun meniru pemikiran manusia, idea yang nampak pelik untuk zaman dia. Walaupun Babbage yang bina prototype, nota Lovelace lah yang menjelaskan fungsi enjin itu, menjadikan beliau digelar profet komputer pada zaman itu selepas ketiadaannya. Ui, kena hack tu. Ujian komputer tu. Macam mana nak ambil test? Kita hack balik lah. Dapat tak? Dapat? Cantik. Disebabkan kesulitan komputer yang berlaku dan tak boleh duduki ujian, maka semua student gagal. Kecuali Aiman dan Nazrul. Yahoo! Macam mana kamu boleh jawab? Kamu hack ke? Ha?